Hari ni santai-santai turun mancing dekat pantai Bisikan Bayu. Target utama untuk mancing gelama lah. Pakai setup yang biasa je, rod murah, reel pun murah, perambut Apollo dan juga perambut gelama. Alhamdulillah, first cast terus strike ikan gelama. Tapi saiz dia kecil je. Tapi boleh lah buat goreng ke, ikan kering ke. Walaupun kecil, tetap harus bersyukur. Disebabkan menggunakan perambut Apollo, jadi kadang-kadang saya cast tanpa umpan. Dan Alhamdulillah juga hari ni sangkut seekor ikan cencaru. Ikan ni goreng, lepas tu cicah sambal kicap, memang sedap ni. Sesi pancingan diteruskan dan Alhamdulillah beberapa ekor gelama berjaya dinaikkan lagi. Dan selepas 3 jam memancing, inilah hasil yang berjaya dibawa pulang. Jangan lupa like dan repost video ni geng. Terima kasih. Bye.